Dia gini ya, SHO ni saya selalu memandang SHO sebagai satu tugasan yang penting sebagai mediator antara penguatkuasa dan juga majikan. So kita berada di tengah-tengah antara dua agensi ataupun badan ini. Jadi to become a mediator is not an easy task lah. Kan, orang tengah macam mana nak jaga yang A, macam mana nak advise yang B, nak make sure A dan B berada dalam satu keadaan baik. Jadi sebab tu kalau tanya dekat saya lah, ilmu, okay, kita tak nafikan ilmu OSH important, akta kena faham, bagaimana nak buat high rate kena faham, bagaimana nak buat accident investigation, inspection, bla bla bla, or not. So that is part of ilmu-ilmu yang penting. Tapi satu benda yang saya rasa kita selalu lupa adalah soft skill, ilmu-ilmu ataupun skill yang melibatkan influencing orang, mempengaruhi orang, how to advise majikan, bagaimana nak berdepan dengan pihak JKKP apabila siasatan dijalankan, pemeriksaan dijalankan, bagaimana nak memastikan majikan dengar cakap kita. So itu sebenarnya satu skill yang saya rasa sangat penting untuk kita belajar. So the way you bercakap itu, adakah kita berjaya mempengaruhi majikan untuk melaksanakan OSH yang terbaik di tempat kerja? Sebab kalau kita tengok, okay, kita tak nafikan memang undang-undang ada, kita ada OSHA 1984, kita ada, tetapi pematuhan terhadap undang-undang ni satu benda yang sangat berunsurkan terpaksa. Nampak dia berunsurkan takut disaman, takut di penjara. So dia buat benda kerana takut ni sebenarnya kalau nak dibandingkan dengan buat dengan minat, kita buat kerana kita suka, kita buat kerana kita nak benda tu, adalah dua perkara yang sangat berbeza. Jadi itu yang kita nak kena tengok, tanpa menafikan kepentingan belajar undang-undang akta, belajar perundangan, belajar bab hairat, belajar bab yalah ilmu-ilmu teknikal yang begitu. Jadi kita tidak harus mengenepikan ilmu-ilmu yang melibatkan soft skill, interpersonal skill. So selain daripada itu, mungkin saya tambah satu ialah how to get trust ataupun confident daripada top management. Kita ni sebagai penasihat kepada dia orang, so dia kena yakin dan dia kena percaya bahawa apa yang kita cakap itu adalah yang terbaik untuk peniagaan mereka. Jadi sebab tu that skill tu pada saya adalah satu benda yang penting, adalah satu perkara yang harus kita belajar bagaimana kita nak master in that, supaya kita dapat melaksanakan tugas kita sebagai SHO dalam keadaan yang lebih baik. Okey, kita ambil satu situasi SHO ataupun safety and health manager ni biasanya dalam satu company setiap hujung tahun kita akan ada top management meeting lah. Jadi semua head of department akan present data-data yang berkaitan dengan department masing-masing, HR-nya, production-nya, QA, QC-nya, procurement, bla bla bla. Jadi sebenarnya ini adalah waktu yang kita boleh gunakan macam mana kita nak tarik perhatian orang untuk nampak OSH ni satu benda yang penting. Alright. Apa yang sering berlaku ialah kita selalu membentangkan data-data kemalangan. Saya tak nafikan benda tu penting. Berapa jumlah kemalangan, berapa jumlah kematian, bla bla bla, gini-gini. Cuma terdapat sedikit kekurangan dalam presentation itu yang saya rasa yang perlu diambil perhatian adalah bagaimana kita nak kaitkan data-data tersebut dengan kerugian syarikat. Bagaimana effort-effort yang kita buat selama ini dapat memberikan keuntungan kepada syarikat. Kita kena tengok majikan ni dia adalah orang yang sangat fokus dengan keuntungan. Right? Majikan adalah orang yang sangat memerhatikan amount of berapa untung, berapa rugi. Jadi sebab tu kalau kita perhatikan jabatan-jabatan lain dia akan present financial. Right? Macam mana pihak production akan present dengan bangganya berapa banyak dia punya production, berapa jumlah dia punya production yang keluar. Marketing, berapa jumlah
sales yang dia buat. HR akan membincangkan berapa banyak dia berjaya jimatkan OT dengan susunan pekerja. Maintenance bercerita tentang downtime. Apa lagi? Procurement mendapatkan pembekal. Jadi that is all about RM. Jadi kita OSH practitioner pun sepatutnya menjurus ke arah tu juga, sebab kita nak capture perhatian. Memang kita bercerita tentang kemalangan, memang kita bercerita tentang prevention, but what is the benefit of the company towards the company daripada apa yang kita buat tu? Saya bagi contoh. Saya selalu sebut ni di mereka saya bagi tahu. Saya bagi contoh. Kos pergi ke klinik bukan satu yang murah. Kalau kita ada 1000 pekerja, sehari kita ada 20 orang pergi ke klinik dengan charge katakanlah average RM60. So RM60 kali dengan 20, satu hari je RM1,200. Sebulan company belanjakan kos untuk pergi klinik saja lebih daripada RM30,000. Ini contoh. Mana setahun mencecah hampir RM400,000. Jadi itu sebenarnya adalah kos yang mungkin kita tak perasan. Jadi apa effort yang kita buat untuk memastikan pekerja sihat? Jadi bila pekerja sihat, kita dapat mengurangkan jumlah pekerja yang pergi ke klinik. Sebenarnya effort yang kita buat selama ni dia memang memberi kesan kepada keuntungan. Cuma dia sometimes kita ilmu kita kurang untuk kita capture apa yang kita buat itu untuk direlatekan, dikaitkan dengan keuntungan syarikat. Itu satu benda yang mungkin saya rasa penambahbaikan ilmu yang kena ada di kalangan OSH practitioner in term of basic financial lah. Sebab kalau kita kira-kirakan, katakan sebulan kita berjaya jimat 110,000 kos pergi ke klinik. Jadi sebulan kita dah, setahun kita dah berjaya jimat sebanyak 120,000. So that is the ROI. Kenapa company to appoint kita SHO sebagai seorang SHO, bayar gaji you? This is the ROI. When I appoint the HR manager, so apa ROI saya? Jimat OT. Kena saya appoint maintenance manager, kurang downtime, jimat kita punya kurang downtime, kurang kita punya kerugian. Begitu dia punya konsep dia. Jadi sebab tu apabila kita bekerja sebagai safety practitioner ni, kita nak kena faham flow ataupun kita nak katakan minat majikan yang perlu kita sembang, yang perlu kita bentangkan, so that dia nampak macam OSH ini adalah sebahagian daripada operation. Dia bukan satu benda yang bebanan, bukan satu benda yang saya terpaksa buat, tetapi OSH ini adalah part of operation yang boleh memberikan keuntungan kepada syarikat.